terima kasih kepada anak-anda yang begitu hebat berjaya mengetuai bacaan Yasin dengan sempurna sekali. Bagi tepukan kepada mereka. Akhir majlis kita akan diteruskan dengan sedikit kata-kata tazkirah yang akan disampaikan oleh Fadil Tuan Guru Zikri bin Awan Kecil. Kepada yang belum mengenali Tuan Guru, hari ini mengenakan sepasang suit Melayu warna peach, ya, kemas sekali, nampak segak. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih Joki, semua tabir sekolah, rakan-rakan guru dan anak-anak pelajar sekalian. Baik, hadis hari ini, minggu ni hadis yang ke-6 daripada hadis 40. Hadis yang ke-6, minggu yang ke-6, hadis yang ke-6. Tapi saya ada kira balik, dah jadi hadis yang ke-7. Sebab minggu lepas, minggu ke-5 saya tak baca hadis yang ke-5, saya ambil hadis yang ke-42. Okay. Jadi minggu ni saya baca hadis yang ke-6 berkaitan dengan berhati-hati terhadap perkara syubhat. Berhati-hati terhadap perkara syubhat. Baik, saya baca dulu matan hadis. An Abi Abdillah Nu'man bin Yasir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa innal himallahi ta'ala maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu rawahu al-Bukhari wa Muslim atau rawahu asy-Syaikhani. Terjemahan masuk hadis daripada Sayyidina Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara yang syubhat, yakni perkara yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Sesiapa yang berhati-hati terhadap perkara yang syubhat, maka dia telah memelihara agamanya dan maruahnya. Namun sesiapa yang terjebak dengan perkara yang syubhat, maka dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Keadaannya seperti pengembala yang membawa binatang ternakannya berhampiran kawasan larangan. Lambat laun dikuatiri dia akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja mempunyai kawasan larangan. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila dia baik, maka seluruh jasad akan baik, dan apabila ia rosak, maka seluruh jasad akan rosak.
ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik anak-anak sekalian, hadis ini menyatakan bahawa tentang perkara-perkara halal dan perkara-perkara haram itu jelas, dan terdapat antara kedua-duanya perkara yang samar-samar, iaitu yang disebut sebagai syubhat. Contoh perkara halal yang jelas ialah memakan makanan yang halal lagi baik daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan binatang ternakan. Manakala contoh perkara yang haram ialah memakan bangkai, daging babi, minum arak dan sebagainya. Perkara syubhat ialah perkara yang ada kesamaran kerana tidak jelas hukumnya di antara halal dan haram. Contohnya, makanan atau minuman yang tidak jelas status haram atau halal, keuntungan daripada pelaburan yang tidak jelas halal atau haram sesuatu perniagaan, pakaian yang mempunyai simbol maksiat, menyewakan rumah kepada pelaku maksiat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika betul kamu hanya beribadah kepadanya. Ayat ini mengingatkan kita supaya mengambil makanan dan minuman yang baik serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang baik ialah hati yang sentiasa ingat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita juga diperintahkan untuk meninggalkan segala larangan Allah dan sedaya upaya untuk menjauhi perkara syubhat agar tidak terjerumus kepada yang diharamkan. Okey, pengajaran pada hadis. Mengambil berat tentang perkara yang berkaitan halal dan haram dan syubhat. Yang kedua, tidak peka terhadap perkara halal, haram dan syubhat akan memberi kesan negatif kepada kehidupan. Dan yang ketiga, melakukan perkara haram dan syubhat akan menjejaskan kesucian hati. Jadi anak-anak sekalian, kita perlu memastikan makanan, minuman, pakaian dan lain-lain dari sumber yang diyakini halal. Dan kita perlu berusaha untuk menjauhi perkara yang syubhat. Dan yang ketiga, meminta izin untuk mengambil atau menggunakan hak milik rakan merupakan amalan mulia. Yang keempat, kita perlu bertanggungjawab untuk memilih produk yang diyakini halal seperti yang mempunyai logo halal JAKIM. Dan kita perlu menghindari perkara yang dilarang seperti meniru dalam peperiksaan, menghina, mencaci, mengejek, membuli dan hal-hal negatif yang lain. Wallahu a'lam. Okey, itu adalah hadis yang ke-6. Okey, anak-anak sekalian, saya rasa tajuk hadis itu tajuk tingkatan 3 yang nak belajar. Tak silap saya lah, saya ingat saya. Okey, jadi ini secara umum. Okey, saya lebih menekankan di sini sedikit sebagai peringatan. Okey, kita hendaklah membezakan yang halal dan yang haram serta yang syubhat. Ini terutama dalam bulan Ramadan. Okey, kita kalau nak menyambut Aidilfitri yang akan kita sambut tak lama lagi. Okey, dan saya nak ingatkan juga anak-anak sekalian, hari ini 26 Ramadan.
Malam ni 27 Ramadan, malam 27, malam 27, malam 28, malam 29. 3 malam yang lagi. Kalau nak puasa, pecutan terakhir peperiksaan. Ni pecutan terakhir Ramadan, mencari, memburu Lailatul Qadar. Malam 27 lepas tu kata Lailatul Qadar nak turun ni. Kalau duduk tunggu nak turun apa pun tak buat, tak jadi apa juga. Bukan dia duduk tunggu lagu tu. Okey, pada minggu lepas ni saya dah ingat dah. Okey, tentang Lailatul Qadar. 10 malam terakhir buat macam-macam amalan. Ni sambung minggu lepas ni. Ni 3 malam terakhir lagi banyak buat amalan. Lagi banyak buat amalan. Amalan-amalan terutama yang cuma ada dalam bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Bulan Ramadan saja amalan tu. Buat habis. Hak lain pun tambah. Okey, bukan duk tunggu cari, duk sembang Lailatul Qadar, apa pun tak buat. Okey, balik pada hadis tadi. Okey, ni nak pergi shopping, dekat apa? Sungai Petani jam besar ke, bola ketik ke, nak pergi Bulim ke. Okey, anak-anak sekalian, berhati-hati memilih pakaian, terutama yang perempuan. Okey, jangan ambil yang ketat ke, longgang atau terbelah sana dah, terbelah sini dah. Itulah syubhah. Sampai tak nak beza dah. Punya nak nampak sega. Nak nampak seksi. Nak nampak seksi. Itulah syubhah tu. Tak ada dalam Islam nak nampak seksi, tak ada. Tu nak memperingatkan anak-anak. Okey. Sementara masa masih ada. Okey. Hak lagi-lagi pun lagu tu juga. Orang kalau duk puasa, dia tak ada apa-apa pasal. Duk pergi tak puasa. Okey. Tak lama dah. 27, 28, 29. Nak tengok anak bulan. Okey. Nak tengok anak bulan. Bulan apa? Anak bulan Syawal. Kita nak raya berapa bulan? Raya berapa bulan? Berapa bulan? 30. Satu bulan. 1 Syawal. Dulu, kini dan selamanya. Tak berubah tarikh. Okey. Dulu, kini dan selamanya. Tak berubah tarikh. Aidilfitri tetap 1 Syawal. Aidil Adha tetap 10 Zulhijjah. Dulu, kini dan selamanya. Ingatnya tu. Tak ada lain. Okey. Jadi sempena 1 Syawal, Aidilfitri yang akan kita sambut. Okey, saya dengan rendah diri mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin kepada anak-anak sekalian di kesempatan pagi ini. Okey, untuk bersama dengan anak-anak. Okey, dalam hadis 40 mengulis Allah. Okey, yang ke-6, umur panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi sampai raya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.